kamu? Terdapat pelbagai kaum yang sangat menarik di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bunga melar di tepi perigi, harum mewangi pagi berseri. Rakyat Malaysia hidup harmoni, bersatu hati negara diberkati. Nama diberi Nurul Husna binti Fauzi dari Sekolah Kebangsaan Tasik Gelego. Kod sekolah saya ialah PBA 2026. Pada hari ini, saya ingin mengupas sebuah buku bertajuk Rakyat Malaysia. Slogan katanya ialah Satu Malaysia, Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Pengarangnya ialah Aniza Anis Salihuddin. Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Rakyatnya berbilang kaum menjadikan Malaysia sebuah negara yang sangat istimewa. Secara am, jumlah penduduknya adalah 27 juta orang dan terdiri 3 kumpulan etnik yang utama iaitu Melayu, Cina dan India. Selain itu, Malaysia juga diduduki pelbagai kaum lain. Antaranya ialah Sikh, Serani dan Babayonya. Terdapat juga orang asli di beberapa bahagian semenanjung Malaysia. Manakala kaum pribumi seperti Kadazan Dusun dan Iban boleh didapati di Sabah dan Sarawak. Yang pertama ialah kaum Melayu. Kaum Melayu adalah kaum terbesar di Malaysia. Orang Melayu bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam Melayu. Pada masa dahulu, orang Melayu merupakan petani yang sangat mahir. Mereka mengajarkan sawah dan ladang. Oleh itu, kebanyakan orang Melayu berasal daripada kampung. Kaum Cina. Kaum Cina pula ialah kaum kedua terbesar di Malaysia. Orang Cina bertutur dalam berbagai bahasa seperti Hokkien, Hakka, Kantonis dan bahasa Mandarin. Kebanyakan kaum Cina berasal daripada selatan negara Cina. Kaum India. Kaum India ialah kaum ketiga terbesar di Malaysia. Orang India bertutur dalam bahasa Tamil, Telugu, Malayam dan Hindi. Kebanyakan orang India berasal daripada selatan negara India. Manakala kaum Sikh pula ialah bilangan sangat kecil dalam masyarakat setempat, tetapi ia adalah kaum yang agak menonjol di Malaysia. Mereka bertutur dalam bahasa Punjabi. Kawan-kawan, pernah dengar tak kaum Serani? Kaum Serani ialah keturunan Portugis atau Belanda yang hasil campuran antara Portugis dengan masyarakat setempat. Ada juga di kalangan mereka yang masih bertutur dalam bahasa Punjab, dalam bahasa Kristau. Kaum Babayonya. Kaum Babayonya adalah hasil perkahwinan antara kaum Cina dengan kaum Melayu. Pada masa Kesultanan Melayu Melaka, panggilan baba untuk kaum lelaki, manakala panggilan nyonya untuk kaum wanita. Orang asli adalah penduduk Bumi Putra di Malaysia. Mereka tinggal di pendalaman bukit dan kawasan hutan. Pada masa dahulu, orang asli menggunakan kulit kayu untuk membuat pakaian. Kaum pribumi Sarawak. Orang Iban adalah kaum pribumi yang terbesar di Sarawak. Kebanyakan orang Iban pada hari ini beragama Kristian, tetapi mereka masih mengamalkan adat resam dan tradisional masyarakat Iban. Kaum pribumi Sabah, Kadazan Dusun. Kadazan Dusun mempunyai lebih 30 kumpulan etnik di Sabah. Mereka tinggal di pantai barat Sabah, iaitu dari Kudat hingga ke sepadan Sarawak. Mereka bertutur dalam bahasa Kadazan Dusun. Kaum pribumi Sabah yang lain. Kaum pribumi Sabah yang lain termasuk dengan Bajau, Murut dan Lungus. Kaum Bajau adalah kaum kedua terbesar, manakala kaum Murut adalah kaum ketiga terbesar di Sabah. Kesemua kaum ini masih mengekalkan adat resam dan tradisional mereka. Walaupun kita mempunyai budaya, adat dan agama yang berbeza, kita semua adalah rakyat Malaysia. Kita hidup berjiran, saling menghormati kepercayaan dan kebudayaan satu sama lain. Kita juga menyambut hari perayaan bersama-sama kerana kita adalah rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.